Untuk UMNO kita telah meneliti kursi-kursi yang kita bertanding dan kita akan mengetengahkan kursi-kursi ini kepada mana-mana pihak yang ingin bekerjasama dengan kita. Pilihan raya kali ini kita lihat bukan lagi melihat siapa kawan kita, tetapi rakyat melihat. Pertama parti, kedua calon itu yang kita ketengahkan dapat membawa arus perubahan kepada rakyat itu sendiri. Kita sudah teliti, kita sudah kenal pasti, cuma kita belum buat keputusan dengan siapa kita bergabung. Cuma saya ingin nyatakan UMNO tidak akan bergabung dengan parti yang telah mengkhianati kita. Itu ya. Kita menghormati mana-mana parti yang bertanding solo dan mereka perlu membuktikanlah bahawa mereka mempunyai keupayaan dalam pilihan raya, sebab pilihan raya ini macam-macam boleh berlaku. Jadi UMNO Barisan Nasional tidak akan pergi bersolo, tetapi kita akan memastikan bahawa UMNO senantiasa berada dalam platform yang baik, iaitu kita bersedia dari segenap sudut jentera kita berhadapan dengan pilihan raya. Sebab UMNO ingin menjadikan Barisan Nasional sebagai parti dominan